Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca semasa. Angin barat daya dijangka akan bertiup kencang bermula beberapa hari lagi. Oleh itu, amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama telah dikeluarkan bagi kawasan perairan Phuket dan juga utara Selat Melaka yang akan mula berkuat kuasa pada 4 hingga ke 7 Ogos nanti. Manakala amaran kategori pertama turut dikeluarkan bagi kawasan perairan Samui, Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan dan juga Sulu yang akan mula berkuat kuasa pada 5 hingga ke 7 Ogos. Bagi kesemua kategori amaran juga, kelajuan angin dijangkakan bertiup dengan kelajuan sekitar 40 hingga ke 60 km per jam. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkapalan, bot-bot kecil termasuk juga bagi aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa melalui Gema Radar. Diperhatikan di Semenanjung keadaan cuaca hujan berserta ribut petir sedang dicerap melibatkan di sekitar negeri Johor, kawasan selatan dan juga pedalaman negeri Pahang, Kelantan, Terengganu, Perak dan juga beberapa kawasan pedalaman di negeri Selangor dan juga Kedah. Dengan pengaruh angin tenggara yang sedang bertiup juga pada ketika ini akan mempengaruhi keadaan cuaca hujan menuju ke kawasan tengah dan juga pantai timur. Oleh itu, keadaan cuaca lembap diramalkan boleh berlaku sehingga ke waktu malam nanti, terutamanya di negeri-negeri di pantai timur Semenanjung serta di sepanjang kawasan pedalaman bagi negeri-negeri di pantai barat Semenanjung. Kita beralih pula dengan tinjauan di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca lembap diperhatikan sedang berlaku di kebanyakan bahagian di Sarawak, manakala di Sabah keadaan cuaca hujan tertumpu melibatkan di bahagian pedalaman dan juga pantai barat. Keadaan cuaca lembap terutamanya di kawasan pedalaman dan juga utara Sarawak serta di barat Sabah juga diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Orang ramai diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan perkembangan keadaan cuaca semasa. Dan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, boleh ikuti kami di seperti saluran seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.